ya Rabbana ma'assalama fi. Dekat dengan kiamat, beberapa hari atau beberapa jam sebelum kiamat, keluar angin sejuk. Angin tu bila kena orang Islam, mati orang Islam. Allah nak matikan keseluruhan orang Islam sebab sebentar lagi akan berlaku kiamat. Sesiapa yang ada di dalam hatinya iman sebesar zarrah, maka dia akan mati dengan angin sejuk itu. Sebab itulah yang tak mati dengan angin tu bermaksud dia adalah kafir tulen, yang kekal dalam neraka Jahannam, yang takkan keluar buat selama-lamanya. طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمن